Very good morning my friend. Have a nice day. Kita road trip lagi my friend. Kita road trip di dua tempat yang sama, tetapi berbeza keadaan. Maksud saya berbeza waktu dia. Di tempat ini saya sudah rakam satu video, tetapi masa tu tengah hari. Ya, ini masa di pagi my friend. Begini keadaan dia my friend. Ini waktu pagi, jam lebih kurang 5.54. Belum lagi pukul 6 my friend. Kalau di Kota Kinabalu sekarang 5.55, tengok dia punya matahari my friend. Matahari sudah hampir naik my friend. Itu yang beza dia di Kota Kinabalu, Sabah. Matahari cepat naik dan cepat terbenam my friend. Macam saya cakap itu hari my friend, ini adalah boleh dikatakan kawasan Bantayan ataupun jalan lama Inanam ke Bukit Padang my friend. Kita hari ini kita boleh look at the sky my friend. Saya jarang buka tingkap my friend, tapi pagi ni kita ambil udara segar my friend. Tepi kiri kanan dia semua pokok my friend. Biasa kalau saya melalui jalan ni saya kelang kabut my friend. Maksudnya saya mau cepat. Lagipun kalau time tengah hari atau petang tempat ni sibuk my friend. Tapi kalau time subuh-subuh macam ni my friend, belum lagi pukul 6, 5.57. Saya rasa jalan hikmat ni my friend. Kalau siapa yang pernah tengok saya punya video lama-lama, setahun lebih setahun lebih saya buat konten di sini my friend. Tidaklah di tempat ni, tapi dia kan laluan daripada Penampang yang akan tembus ke sini. Jalan ni daripada awal pembinaan lagi my friend, sampai sekarang dia hampir siap sepenuhnya. Jalan dia cantik my friend.
Tapi di sini selalu yang masalah dia bukan masalah apa my friend. Ini punya jalan kawasan persekolahan kan. Macam saya cakap sebelum ini 5 ke 6 sekolah yang berdekatan. Kita faham-faham kalau tempat ada banyak sekolah dia punya jam lain macam my friend. Tengok cuma tinggal sini saja my friend belum siap lagi. Dia jalan depan ni saja yang belum siap. Yang lain alhamdulillah sudah cantik my friend. Sekarang kita sudah sampai ke Bukit Padang my friend. Kalau pagi ni dia punya view ni agak fresh sedikit my friend. Tapi yang fresh juga cumanya tengok dia jam sedikit my friend. Ini keadaan dia my friend. Morning Okay my friend, have a nice day. Thank you very much for watching my friend. Look at the sky my friend. Tapi mau tengok jam tidak jam my friend. You see. Pagi-pagi macam biasa my friend. Kalau siapa yang menggunakan jalan di Penampang my friend, orang Penampang sudah tahu my friend. Okay my friend, have a nice day. Thank you very much for watching. See you the next video. Jaga diri. Have a nice day. Assalamualaikum. Very good afternoon to all my friend. Hari ini kita road trip my friend, macam biasa my friend. Masih di Penampang my friend. Keadaan hari ini wow. Sekarang menunjukkan pukul 11.30 pagi my friend. 11.30 pagi. Tapi dia punya cuaca macam pukul 2 petang my friend. Tengok dia punya panas. Hari ni kita macam biasa my friend. Kita menuju ke Jalan Bantayan my friend. Jalan Bantayan, jalan belakang my friend, melalui Bukit Padang. Begini keadaan dia my friend. 11.31 baru 1 minit my friend. Tapi apa yang saya lihat macam my friend, dalam beberapa hari ini kalau dia panas begini my friend, petang macam biasa my friend. Sebab cuba tengok yang sebelah bukit my friend.
sebelah bukit sebelah sini my friend. Bukan yang depan, tengok yang sini. Nanti saya kasih dia punya clue my friend. Look at the sky my friend. Wih, tapi hari ini cerah lah my friend. Cerah. Tapi ada kelabu-kelabu asap juga sikit my friend. Mungkin dalam 1 jam lagi baru dia akan ada kehitaman sedikit my friend. Hari ni kita tidak boleh lama my friend. Sebab kalau macam ni punya panas, I think 10 ke 15 minit my friend. Kalau tidak, handphone akan kasih warning my friend. Dia cakap terlampau panas. Tapi ini sampai ke tidak 10 minit my friend. Tapi tidak apa my friend. Mana-mana yang dia dapat my friend. Hari ini kita look at the sky memang cantik my friend. Look at the sky memang cantik. Ini jalan sudah hampir siap my friend. Tengok dia punya jalan. Boleh pecut sedikit my friend. Cuma tadi yang di Bukit Padang tu ada sedikit lagi belum siap my friend. Saya ingat dalam tidak sampai sebulan lah my friend sudah siap. Sekarang kita berada di Jalan Hikmat Bukit Padang my friend. Sebagai makluman my friend, baru-baru ni ada kita punya kawan dia bertanya, ini bukan jalan Bantayan? Ya my friend. Bantayan pun dia, jalan lama pun dia, jalan Bukit Padang Inanam pun dia my friend. Ini tempat banyak nama my friend. Betul-betul cuaca hari ni, wow, memang boleh tahan my friend. Tapi di depannya ada mendung sedikit. Sini ada mendung sedikit. Ya, macam yang saya cakap tadi my friend. Bantayan tu kawasan dia luas my friend. Nanti next time saya akan cuba cek secara detail dah my friend. Tapi kalau ikut yang yang saya selalu ataupun apa yang saya selalu dengar dan kawan-kawan bercakap, ini pun kawasan Bantayan my friend. Bantayan ni luas my friend. Macam yang sebelum ni, saya daripada Minitot Bantayan, daripada sana my friend, sebelah bukit.
siapa yang pernah tengok saya punya video sebelum ini, ini jalan pasar my friend, ataupun jalan SK Kolombong. Ada satu jalan lagi yang daripada betul-betul dia naik atas bukit my friend. I think besok atau hari Khamis my friend. Hari Khamis baru saya akan besok lah my friend. Besok saya akan upload satu video yang dari Bantayan punya my friend. Itu memang kawasan Bantayan yang sebelah sana dia memang berbukit my friend. Ini jalan belakang juga my friend, tetapi yang jalan Bantayan tu lagi agak mencabar my friend. Sebab di sana dia akan tembus ke Pinampang my friend, jalan lama juga. Tapi masalah dia satu di sana my friend, lori banyak my friend. Lori banyak, tidak seperti di sini my friend. Oh patutlah, sekarang baru 11.30 my friend. 11.38. Kalau pukul 12 ni my friend, itu pun cuba tengok dia punya kereta my friend. Dia ada ubat my friend. Tengok kereta semua sudah ni my friend. Betul-betul banyak kereta my friend. Kita terpaksa di sini my friend. Ini tempat laluan biasa my friend. Jangan pening kepala my friend. Kita parking sini dulu my friend. Okay my friend, have a nice day. Thank you for watching my video my friend. Tapi di sini tempat dia memang cantik my friend. You see? Handphone pun sudah cakap suhu terlalu tinggi. Baru 9 minit 34 second my friend. Bayangkanlah kalau sampai 10 minit silap-silap dia terus padam my friend. Tidak pun dia punya gambar akan macam pecah-pecah sedikit. Okay my friend, thank you, terima kasih sudah berkunjung ke video saya. Saya amat menghargai. Thank you very much. Have a nice day. See you the next video. Assalamualaikum.